الله يا الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, pertama sekali marilah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya. Di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai daripada kuliah yang pertama dan kita masuk terus kepada kuliah yang kedua. Jadi oleh kerana kita sekarang ini berada dalam satu bulan yang sangat besar, iaitulah bulan apa? Kita duduk dalam bulan berapa sekarang ni? Bulan Rajab. Alhamdulillah, kita masih ingat lagi dah. Sebab ada setengah-setengah orang tu tak ingat dah bulan Islam ni. Nah, pasal dia duduk berkasih dengan orang lain, jadi Islam ni tak berapa nak berkasih mana. Hingga siapa bulan Islam pun kadang-kadang tak ingat. Sebagaimana kita sedia maklum, kalau bulan Muharram itu kita fokus kepada hijrah. Tak gitu kan? Kalau bulan Rabiul Awal biasanya di Kelantan ini difokuskan ataupun ditumpu kepada soal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Maulidur Rasul. Dan kalau bulan Rajab ni dia tumpu kepada apa? Bulan Rajab ni dia tumpu kepada semaya. Dan Kerajaan Kelantan telah mengisytiharkan bulan Rajab ni sebagai bulan semaya. Bukan bermakna kena semaya bulan ni saja. Nah, rakyatnya bulan ni rakyat negeri Kelantan kena ambil berat dan bagi tumpuan kepada isu semaya. Sebab semaya ni selain daripada tanggungjawab peribadi, dia juga tanggungjawab negara. Ya. Dia juga menjadi tanggungjawab negara, di mana negara ni kalau dia betul-betul bertauhid kepada Allah dan negara itu sebagai agensi yang nak melaksanakan perintah Allah, maka semayalah dikira perintah yang kedua besar lepas pada berimeh. Yang perlu diberi perhatian sungguh-sungguh oleh negara itu sendiri terhadap rakyatnya. Jadi alhamdulillah di Kelantan kita ni, kerajaan telah merasmikan bulan Rajab ni sebagai bulan semaya dan sekaligus memberi isyarat kepada rakyat negeri Kelantan supaya ambil berat hal semaya ni. Dan alhamdulillah kita sudah duduk pada hari ni dah 15 Rajab, separuh Rajab dah sudah berlalu lah. Bapa yang kena besar siapa begini mana? Sebab pada bulan ni lah berlakunya satu peristiwa di mana semaya pada satu ketika dahulu difardukan. Dan Tuhan pilih bulan Rajab ini untuk dirasmikan kefarduan semaya itu. Dan perasmian fardu semaya ini lebih hebat daripada
mana-mana orang panggil program besar di dunia hari ini. Nah, lebih besar daripada sambutan kemerdekaan lagi. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput khusus oleh Allah Taala menghadapnya pada malam Isra dan Mi'raj untuk menerima tauliyah mengenai fardunya sembahyang. Jadi kita di bulan Rajab ni nombor satu sekali kita cuba berakhtiar supaya seluruh rakyat negeri Kelantan tolong pakat peringat balik sejarah hari yang bersejarah yang pernah berlaku di zaman Rasulullah dulu di bulan Rajab ini, di mana semaya difardukan. Lepas tu kita juga di bulan Rajab ni kita cuba semok balik pencapaian matlamat ibadat semaya ni dan juga keberkesanan ibadat semaya ni dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan seterusnya negara kita lah. Setelah setahun kita duduk semaya tu, pencapaiannya setara mana? Tu kita kena pakat kena pakat ambil berat lah. Dan kita juga kena buat bedah siasat postmortem kepada ibadat semaya hak kita duduk semaya selama kini ni jadi kerja ke tidak? Kita di bulan Rajab ni kita cuba buat audit sikit. Audit terhadap semaya hak kita duduk semaya dah tu. Dan mau nak tanya tuan-tuan semua hak mari ni semenjak kita jadi orang Islam ni, adakah tidak lagi kita buat pengesahan semaya kita ni betul tak betul? Orang panggil dapat ijazah lah, ada ke tak? Kau pakai agama begitu ya? Aku rasa patut kita buat pengesahan dari segi teknikal semaya sendiri, pengesahan dari segi bacaan dia. Orang panggil amalan-amalan semaya tu sendiri apakah betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena semok balik, betul balik. Betul ke tidak aku semaya ni sebagaimana Rasulullah semaya? Bulan ni lah kita ambil sebulan, tapi nak habis dalam 15 hari dah ni. Dia perlu pergi cari tok guru buat pengesahan. Tok guru hak pandai lah, jangan cari hak tak pandai. Hak tak pandai tu tak panggil tok guru. Dia panggil berapa tak tahulah. Kena cari hak pandai sengerti, tolong dengar baca amal ni. Start daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Betul tak betul? Tok guru kata sah. Dia cok game, dia punya gagal ikut lah. Sebagai tanda pengesahan tu dan dari segi perbuatan pula, cuba tengok. Hamba buat ni betul kalau tidak dengan semaya Rasulullah. Start daripada Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Dia dapat pengesahan. Lepas tu hak dalam ni payah sikit lah. Hak dalam hati tu kita dengan Tuhan lah. Payah juga nak ngesah lah ke mana kan? Amba rasa boleh buat ke tak? Amba rasa patut kena buat. Audit semula. Audit semaya kita, semaya keluarga kita, anak murid kita, anak mukim kita, sempena dengan bulan semaya pada tahun ini. Supaya rakyat negeri Kelantan ni merupakan rakyat yang mempunyai ilmu tentang semaya, fiqhus salah, fiqh semaya ni dan juga amalan semaya ni memang betul-betul berkualiti. Kita nak lagu tu. Bawa apuh jadi rakyat negeri Kelantan. Tidak tak apuh jadi rakyat negeri Kelantan. Sebab orang hormat ke Kelantan ni dari segi agamanya. Sehingga setengah-setengah negeri tu dia kata kalau boleh Kelantan ni jadi tempat sembelihan untuk ekspor ke dunia, sebab Kelantan ni sangat dipercayai dari segi keislamannya, sehingga kalau boleh suruh orang Kelantan belakang sembelih ayam tu. Sampai begitu orang hormat ke orang Kelantan ni. Jadi kalau orang hormat sampai begitu kita ala kadar aja dari segi kualitinya